kena tengok kereta tu dalam keadaan mood baik, baru kau boleh cat. Baru cantik. Okey, soalan panas lah bro. Bila orang tanya aku, kau pakai apa? Kau pakai cat apa? Aku cakap Robelo. So banyak orang tanya kenapa kau tak pakai glasurit kan? Okey. Jadi boleh tak kau explain kenapa kita memilih Robelo untuk nak cat kereta aku sebelum ni? Okey, glasurit macam ni branding Okey, glasurit ni dia bertapak kat Malaysia dah lama dah. Dalam 90-an, tahun 90-an dia top. Jadi bila dia top, orang memang tahu kualiti dia macam mana. Kualiti dia tu dah sebatilah. Kalau Malaysia ni, kalau kita kata Malaysia, Malaysia memang famous glasurit lah. Berbanding luar macam ASEAN lain, macam Thailand dia ada brand dia, macam Indonesia pun dia ada brand dia yang khas, Space Hiker. Kita ni famous kat glasurit. Okay, glasurit ni terlalu lama. Bila terlalu lama, dia orang dah pegang market. Jadi pegang market ni, kita nak macam kita Robelo ni, dia lebih pada technical support. Okey, kita beli barang dia, ada dia tunjukkan macam mana nak buat, macam mana nak tembak spray, macam mana nak bagi licin produk dia. Jadi kat situ kita ada satu macam orang pegang kita, orang duduk belakang kita untuk ajar kita semua perkara. Jadi benda tu memang saya rasa benda tu bagus. Macam glasurit, okey, brand dah lama. Jadi pembekal pun daripada supplier, kedai-kedai. Jadi kita beli saja. Jadi tanpa ada tunjuk ajar, tanpa ada kau pakai barang ni, kalau ada problem kau nak rujuk kat siapa? Kedai tak cakap cara kau. Jadi benda tu tak boleh. Macam kita tak rasa aku end user. Jadi end user ni tak ada orang yang tunjuk. Kalau ada masalah kat customer, kita yang kena. Kita tak boleh tembak supplier. Lagipun glasurit dah melekat kat kepala orang Melayu kita. Dalam kepala orang Malaysia ni memang daripada dululah glasurit. Bagi aku glasurit ni okey, cuma dia harga dia dah ada tinggi sikit. Pasal okey bang, supplier glasurit ni dengar katalah ada 6 tangan. Dah daripada 6 tangan, daripada kilang sampailah dia sampai kita end user. Jadi harga tu memang tempat lain lah, macam-macam harga lah. Macam-macam sini ada tempat ada harga macam ni, ada harga macam tu. Jadi saya tak boleh nak fokus kat glasurit. Jadi Robelo ni satu cara. Robelo dia murah sikit Dia ada murah sikit. Murah tu tak berapa banyak, tapi kualiti barang dia tu kita buat dan feedback benda tu, bila kita pakai benda tu, return tak ada, no problem. Jadi benda tu boleh pakai. Jadi saya memang pakai Robelo. Lagipun dia pun Euro daripada Spain. Kalau glasurit ni daripada Jerman. Jadi kedua-dua produk ni bersaing-saing lah. Dia makna kata ada kelebihan dia. Glasurit mana? Glasurit Jerman. Jadi macam saya ni dah terlalu dah lama pegang Robelo. Jadi kita tahulah macam mana nak main dia. Hasil dia memang lebih kurang je tak sama. Kalau parking glasurit dengan Robelo pun nampak sama je. Minyak sama je. Ya, dia pada kandungan resin dia tu lah. Saya rasa sama je. Kalau kualiti sama lah. Kualiti sama, not bad lah. Kalau kata okey, kalau glasurit pun dia ada beberapa CD, 155 medium solid, 255 high solid, dia 377 ultra high solid, 2002 ultra high solid anti scratch. Dia jadi banyak. Jadi orang selalu pegang glasurit yang mana satu? 255 ke, 155 ke, 377 ke, 2002. Jadi kat situ bagi saya 255 ni sama je lah dengan benda yang lain. Macam gun pula macam mana? Pemilihan gun. Macam aku tengok kau spray, okay, clear gun lain. Color first layer tengok kau pakai lain dengan gun. Memang nampak kau punya preparation gun tu dah makan jam lah, berjam-jam untuk kau prepare gun sampai kau dapat mood kau spray. Okay, apa beza gun tu? Gun bagi macam spray gun, dia pada kita punya ni lah, cara kerja. Okey, mana kata okey, yang base coat kau pakai Devil Beast katakan, Devil Beast GTI Pro Light. Dia khas untuk base coat saja. Pasal apa? Tak boleh nak campur. Okey, dalam kadang-kadang kita pakai satu gun tu, dia tak boleh ada kotor. Dia nak kena khas untuk dia je. Pasal apa saya tak nak campur-campur? Pasal dia nanti kalau kita tembak clear, dalam clear ada problem lah. Kita pakai clear ada rompok-rompok lah, ada kotor-kotor lah. Tadi memang style saya memang kalau cat base coat. Kalau dia punya efek
Klikut saja. Kalau klikut saya pakai SATA. SATA Jet 5500X ni dia lebih pada profesional punya tangan lah. Pasal apa dia liar sikit, dia tak biasa. Dia memang kita tekan tu memang dia basah, dia nak pergi tu memang dia inilah, dia bukan halusnya kan, tapi dia memang padu. Pasal dia boleh bagi basah. Pasal tu saya guna SATA X. Pasal saya dah biasa kan. Jadi benda tu memang best lah pakai. Okay bro, macam kos lah. Bila orang tanya aku, kadang-kadang aku tak boleh nak jawab kos sesebuah kereta spray. Tapi okay guys, sebenarnya kadang-kadang kos tu bergantung kepada body juga. Body kereta tu, saiz dia dengan ada kemek ke tak kemek ke, body okey tak okey ke. Sebenarnya memang korang kena bawa kereta lah. Yang lagi bagus bawa kereta, bagi dia tengok depan-depan. So barulah kita boleh decide sama ada kau nak color apa, kos berapa anggaran dia. Itu lebih best lah. Sebab kalau kita bagi anggaran secara tanpa melihat kereta ni, kadang-kadang takut kita salah bagi quotation yang betul lah. Betul tak? Okey, kalau pasal costing pula, kita tengok pada tahap profesional kedai tu. Tahap profesional dia. Okey, cara kerja macam mana, buka barang macam mana. First saya akan tengok keadaan kereta. Sebab tu kalau orang DM apa semua, kita tak boleh nak layan. Pasal awak tanya saya berapa harga, macam mana saya nak bagi. Padahal kita tak tengok kereta. Jadi profesional dia masa menilai kereta. Kereta datang kita nilai berapa. Pasal tu kita kena visual checking. Kita kena checking dulu satu body. Keadaan dia macam mana kita nak buat. Jadi kita explain lah semua macam mana kita nak atasi benda tu. Macam mana kita nak buat. Jadi selalu kalau kereta datang, saya akan check satu body. Lepas tu saya tanya warna apa nak buat dan barang apa nak pakai. 3 perkara ni saja. Pasal yang ni memang penting. Kos dia tengok pada barang yang kita pakai lah. Selalunya saya lebih kepada cara profesional lah. Cara kerja yang profesional. Mana kata benda tu kita buat dengan cara yang betul-betul ngecat kereta. Kita tak ada macam, saya tak ada part yang saya tak buka, saya buka semua. Pasal nak cantik, kualiti kerja tu penting. Tak semua orang boleh buat. Betul. Tak semua orang boleh buat, tak semua orang boleh jangka. So pengalaman saya hantar kereta kat sini guys. Kita tengok sendiri macam mana dia buka barang. Skru tu, setiap skru bumper ada dalam bekas marking. Ni bumper, ni skru magat, ni skru pintu. So satu persatu. Okey, barulah kita pasang skru tak tukar, pasang cantik, buka cantik, pasang cantik. Kalau bahagian belakang dia ada kotak dia untuk belakang, ada section dia, marking lah. Jadi benda tu akan orang takut cat kereta ni pasal buka barang. Betul. Kalau takut barang dia tak sempurna lah, barang sana ni lah. Tapi satu kena confident lah, macam saya kena confident. Apa-apa kereta pun bagi kita boleh buka, kita cari cara macam mana nak buka dia. Dan macam mana nak ingatkan balik benda tu supaya ada balik. Betul. Jadi benda tu memang amat penting. Yang tukang buka barang memang kena betul-betul peka lah, alert benda tu supaya dia boleh pasang dengan sempurna semula. Dia dalam banyak-banyak tu adalah 1% tu kadang-kadang ada juga lari sikit, tapi kita boleh buat balik. Betul. Buat balik. Macam kes saya, macam tadi saya datang, dia satu soket je dekat belakang belakang bumper tu sangat kecil dan dekat bawah. Dia lepas pandang saja. So benda tu boleh datang balik for free je guys. Ya, betul. Boleh buka balik barang, dia boleh pasang balik, boleh siap basuh kereta, siap wax kita korang. So korang jangan risau, itu benda sangat kecil lah. Okey, bro, apa nasihat engkau kepada orang yang nak menceburi bidang spray kereta ni lah? Ramai lah yang menanya, yang remaja-remaja, budak-budak lepasan sekolah, lepasan ni, dia orang minat. Okey, satu macam cara aku menonjolkan benda ni sekarang supaya naikkan minat orang satu. Lepas tu
10 tahun juga kan. Masa lebih aku 10 ambil tahun. masa 10 tahun baru dah buat up. Biasalah daripada aku dulu buat tidur dalam kereta, tidur dekat workshop, tidur kata-kata sampai esok pagi sambung, benda tu dah aku dah lalui. Betul guys. Jadi macam korang kalau betul-betul nak profesional, nak ni duduk satu tempat tu duduk, jangan demand apa semua. Kalau betul kau nak belajar dengan dia, kau tak ada nak fikirkan benda tu, jadi korang akan boleh pergi jauh. Tu saja. Betul. Kan? Satu lagi, okey. Kadang-kadang sekarang ni kita tengok banyak customer yang suka push. Ya. Maksudnya, okey, hantar kereta je. Okey bang, saya nak seminggu. Saya nak 10 hari. So macam mana pula pandangan kau dari tu, pandangan seorang tukang cat lah, kalau kita dapat customer yang macam tu? Tengok pada kadang workshop. Kalau kita nak macam saya akan buat appointment dulu. Jadi appointment tu, lepas tu bila kita dah masuk, kita bagi masa 3-4 minggu memang selalunya akan jadi. Sebab kalau masuk workshop kita orang pun memang banyak kereta. Jadi seminggu tu cara buat kerja, kalau korang fikir korang low budget, betul dengan tak nak yang betul-betul profesional, nak yang biasa medium, korang boleh cari. Tapi satu finishing, bila kau nak finishing yang baik, yang kau rasa nak buat kerja, nampak kerja smart, betul workmanship dia baik, memang ambil masa 10 hari, 2 minggu tu dah normal. Normal. Jadi kalau kata bawah seminggu tu tanpa buka barang, ada orang buat 2 hari, 3 hari dia boleh buat. Kereta aku pun 2 bulan guys. Ah. Sebulan pilih cat saja. Ya, betul. Sebulan pilih cat saja. Tak nak tekan sebab kita nak puas hati barang dia. Orang kalau kata ada juga yang buat 2-3 hari, tapi pada workmanship memang boleh dikatakan hanya biasa sajalah, bukannya cara yang profesional lah. Dia ikut pada apa yang diorang tawarkan lah. Macam saya tawarkan, kalau boleh kerja saya tu atas kereta yang saya buat tu semua cantik. Jadi tak ada no isu pasal Winto punya kerja lebih kurang lah, cincai lah, tak ada. Jadi memang kita tak boleh nak melayan semua orang. Jadi kita pun ada had dia, ada limited dia. Jadi kita fokus, kalau ada rezeki kita buat. Betul. Jadi bila kalau kereta tu kita tak mampu buat, kita cakap tak mampu buat. Dan kalau kata dia sanggup menunggu, tu satu bonus lah. Nak siapkan kereta orang ni memang ni lah. Lagi satu, banyak macam-macam harga lah. Kalau pergi workshop sana ada harga-harga. Itu pada dia punya profesional, dia punya cara kerja lah. Macam kita orang lebih fokus pada cara profesional, arrangekan kereta customer tu profesional. Betul. Jadi walaupun kita sedang upgrade daripada tahap bawah tu, dari pertengahan ke atas. Jadi Betul. no issue pasal kereta repair lah, pasal kita memang minimum kan. Macam mana kereta tu masuk, macam tu dia keluar barang-barang dia, dan sebelum tu mungkin cat dia rosak, dah kita perbaiki bagi cantik. Lagi satu, kalau kata ada yang ketidakpuasan pun, korang boleh datang, boleh sembang. Ya. Benda tu boleh bincang. Bukan kata tak boleh bincang. Maksudnya setengah orang lepas spray keluar apa jadi, lepas tu tak puas hati datang, owner tak layan. Tapi sini tak guys. Sini korang boleh bincang. Maksudnya bang, ada leleh sikit lah. Mungkin ada benda-benda yang tak perasan. Mungkin ada benda yang longgar yang tak perasan. Kadang-kadang tu kita taklah benda semua perfect. Tapi yang penting perbincangan, dan boleh berbincang tu yang penting. Bukan kita cakap-cakap belakang, kita tak main. Tak datang, kita bagi good service. Maksudnya dia akan bagi good service. Alright. Benda tu bila macam kalau ada isu benda tu, bila kita dah nak siap, kita mungkin terlalu penat. Dia cerita dia penat. Bila penat nak check apa semua tu, mungkin terlepas pandang isu finishing, leleh apa semua. Jadi memang masa kita siap tu memang kita tengok benda tu semua, tapi kita ada benda yang akan terlepas pandang. So jadi kita minimumkan benda tu. Jadi kalau kata ada apa macam defect, ni memang saya akan panggil balik lah. Kalau kata owner complain ni ada defect, ada apa, jadi saya akan repair lah benda tu sebelum dia ni. Tapi alhamdulillah lah buat masa ni memang tak ada yang kritikal lah. Masa kalau ada kritikal pun kita repair. Jadi kita nak orang pakai puas hati kan. Tu je. Pasal nak bagi yang terbaik ni, kita kena korban lah masa. Macam saya kena korban masa. Memang masa kat workshop ni memang terlampau asyik habis kat workshop je lah. Live kita tak ada. Tapi sebab kita betul-betul bersungguh-sungguh, dan mungkin ada peluang lain, benda tu yang datang secara orang kata mengejut lah. Benda tu yang
bawa kita pergi lagi naik. Tapi kereta semua jenis kereta Semua jenis kereta saya tak memilih, tapi satu je harga. Pasal apa, kita bila dah tahap profesional ni, kita bila dah ada workshop je ni, profit. Yang kita cari profit, business is profit, cari. Tapi janganlah kita rasa macam saya ni lebih kurang kalau kata letak harga tu biar puas hati, biar sama kata tak terlalu tinggi. Saya ikut pada keadaan kereta. Jadi walau kereta apa pun memang kita ambil cuma satu, tempat kita pun tak betul besar, tak betul ni. Jadi memang ada limited dia lah. Jadi satu bulan pun ada had dia lah. Tak boleh nak panggil semua. Jadi kita tak mampu buat tolak. Itu saja kan. Okey, perancangan jangka masa panjang lah. Okey, inilah saya guys, kita tanya perancangan jangka masa panjang Winto. Adakah nak besarkan kedai ke ataupun nak masuk new teknologi ke? Kita boleh sembang-sembang hari ni. Okey, kalau kata new future kita orang memang nampak memang nak perbesarkan lagi lah. Pasal apa, market ni memang ada peminat dia. Macam cat kereta ni, orang ada yang minat yang betul-betul nak cantik, nak betul-betul nak kemas ni kerja. So, jadi InsyaAllah memang dalam perancangan dalam 2-3 tahun ni memang nak lagi mungkin warehouse ke, kita memang attack lah. Kalau dulu 1 oven mungkin 2 oven. Kita nak betul-betul menjana benda tu. Kita nak jadi profesional senang. Kita nak betul workshop tu. Kalau kau orang tengok Mak Saleh punya kerja, kita pun nak jadi macam tu. Kemas lah. Kemas. Satu kemas lah. Lagi satu in future teknologi pun berubah lebih kepada green. Jadi kita kena ubah cara kerja tu. Tak ada pakai barang banyak chemical, water base, waterborne. Tu semua dalam perancangan tahun depan. Teknologi terbaru yang clear, yang boleh cabut tu mungkin kita akan pertimbangkan, ada dalam perancangan. Cuma laksana tahun ni tak berapa nak dengan PKP, jadi tertangguhlah kerja-kerja tu. Jadi insyaAllah tengok dalam, mesti ada perubahan dalam 3-4 tahun ni. Kita tengok macam mana. Okay guys, so saya harap korang clear, korang dapatlah inspirasi daripada kisah Winto ni, bermula pada bawah sampailah ke tahap sekarang ni ada kedai sendiri. Korang pun tengok macam mana, bagi saya dia dah mengubah landscape budak-budak ngecat dah. Selalu tengok budak mengecat kan macam sekeh-sekeh, tapi kali ni kita tengok presentation dia bawa ke satu tahap yang kita pandang nampak pro lah, pendek kata sangat profesional. So korang kalau nak spray kereta kat sini, saya akan letak Instagram, korang boleh follow, nama pun saya akan hantar, saya akan letak sekali, korang boleh contact lah. So dengan address apa semua. So saya harap perkongsian ni dapat memberikan anda inspirasi. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen untuk channel saya guys, supaya lebih maju lagi di masa akan datang. Kita tour sedikit dekat bengkel dia guys. Assalamualaikum.